Ish, korang tengok ni, dia gerak ni. Tapi korang tak sentuh. Lah, Cik Mi dah kata jangan main benda ni. Bunyi apa? Bunyi tabung tu gerak. Cik Mi dengar bunyi duit shilling. Tadi bunyi tu dekat-dekat tadi kan korang? Hai. Hai. Mana tabung tu? Kurang. Hai. Tadi kita letak kat sini kan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat tahun baru 2026. Okay, tibalah masanya untuk pelarian hakiki. Okay, satu lagi episod ya. Sekejap. Lah. Okay. Hari ini saya mau react satu video lagi ya. Okey, kita mulakan sekarang. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Panjang Okay, amat. so korang mesti rasa macam, oh hari ni aku seorang kan? Aku seorang lagi kan? Mesti korang bosan tengok muka aku kan? Tak guys, korang salah sebab hari ni aku ada 2 tetamu jemputan. Diorang lagi. Diorang ni dah kira macam talent aku tau. Sekali lagi, kalau siapa-siapa yang tak kenal, kenalkan nama korang. Nina Fatihah. Nuha Fariha. Alah, comel. Okay, so guys, hari ni aku dah bawa kedua-dua anak buah saya. So hari ni disebabkan diorang ada Sekarang ni dua macam apa? panggil diri saya. Sekarang ni 5 episod depa munculkan diri sebagai anak buah. Sekarang ni depa muncul lagi. Okey. Kita teruskan. Saya. Okay. So hari ni kita dah buat apa korang? Tak tahu kan? Kita nak tengok video yang seram jump scare. Angkat tangan. Woi, tak mau. Ha? Terkejutlah jantung saya nanti. Nak main boleh tak? Tabung pink. Yang mana Yang mulut dia bergerak-gerak tu. Tabung. Oh, tabung muka yang Tabung tu kot. Yang bergerak-gerak. warna pink tu kan? Betul. Tak boleh lah korang. Cik Mi takut lah kalau korang main. Aduh, macam mana ni? Diorang tak tengok ke video aku hari tu weh? Okeylah. Jomlah kita pergi. Jom. Tapi tabung tu bukan sebarang tabung tau. Jom kita pergi kat bilik sebelah. Tabung tu Cik Mi dah letak dekat dalam kotak dah. Cik Mi pun dah tak berani nak main. Betul ni nak main? Okeylah. Disebabkan diorang jarang datang rumah aku, jom kita pergi ambil tabung muka tu. Jom. Nampak. Jom. Jom. Betul korang nak main tabung muka tu? Janji. Kan cepat depa lah kali. Yang si tabungnya mana lah? Dah lama simpan ni. Tabung tu lah.
Oh ni dia tabung. Tak ada. Aku pegang. Korang pegang. Jom, korang. Bubas. Okay, jom korang. Jom. Hei, korang pegang tabung muka tu. Korang pernah main tak? Tak pernah. Okay, jom. Okey, korang. So, kita pun dah ambil tabung muka tu. Mai sini kejap. Cik Mi dah tengok. Ini tabung dia. Korang pernah main ke tabung ni? Ha? Tak pernah. Kalau pernah main, kau main kat bawah tau. Penyempat dia ni. It's okay. Dia memang macam tu. Kat lampau pun pernah main. Kau main kat bawah sekali. Okey. So, ini tabung ni Cik Mi beli dekat Shopee tau korang. Korang ingat murah-murah ke tabung ni? Tak rasa murah pun. Cuba korang Sumpah mahal banget. Mahal banget. teka. Dia boleh gerak tau. 100. Nuha? 44. Kenapa spesifik sangat? Okey, so kita kena masukkan bateri dulu. Tak ada bateri, so kita masuk. Okey, kita masukkan bateri dulu. Tunggu kejap Nuha, tolong ambilkan bateri tu kat situ kejap, boleh tak? So, mari sini. Kita akan masukkan bateri ni dulu dekat dalam ni, baru dia boleh bergerak. Betul ke korang tak pernah main benda ni? Betul. Korang yakin nak main? Ya. Yakin. Okey. Saya pun tak pernah main. Lah tabung ni. Pasal saya tak beli. Sorry. Okay, so kita on bateri ni sekarang. Tengok. Dia tak gerak lah. Wih. Dah rosak ke? Last sekali aku main bateri ni, last sekali Cik Mi main bateri dia gerak tau. Dia tak gerak lah korang. Macam mana korang nak main? Tengok korang. Mulut dia. Tengok ni. Weh. Cuba korang masukkan tangan korang dekat dalam tabung ni. Cuba korang try. Sekejap. Dia gerak. Nuha, try. Sekejap. Cik Mi try dulu. Sakit. Tolong. Sakit ke? Malah ditokak-tokak. Kakak dah terus tak nak. Okay, so ini adalah tabung dia. So sekarang korang masukkanlah koin. Korang nak main masuk koin kan? Okay, masukkan koin dalam ni. 1 2. Oh. 4. Okay, so dah ada. Okay, so kita nak. Kenapa? Kat sana buat apa? Yalah, Cik buat kerja dulu. Kita nak main kat sana. Pula dah. Pergilah. Korang main berdua dulu Biar Cik Mi settlekan video ni dulu. Masalah ni bukan aku sakit kaki tu korang. Aku macam dah tak boleh dah. Macam ni. Kau tahu tak tadi? Kita orang pergi. Tadi aku main. Aku pergi playground. Hari ni birthday bulan. So macam entahlah. Aku penat gila tapi diorang paksa aku buat video. Aku sebenarnya kan dah rasa macam diorang ni dah pelik tau. Tiba-tiba nak main tabung lah, main tu lah, main li lah. Aku macam tengok muka diorang. Masing-masing dah pelik Korang okey tak? Okey. Macam mana pula dia boleh gerak sendiri? Maksudnya lah? Macam Serius lah Nuha. Dia gerak sendiri ke masa korang main tadi? Dia gerak macam mana? Kau sentuh tak tadi? Tak simpan macam ni. Dia gerak? Dia macam ni. Macam mana? Dia turun baru nak masuk ke sini. Dia dah gerak dah.
Tak sentuh apa-apa lagi. Serius, korang tutup? Pasal. Tengok. Korang tengok ni, dia gerak weh. Tapi korang tak sentuh. Dah Cik Mi dah kata jangan main benda ni. Korang tak tengok ke video Cik Mi hari tu? Tengok. Pasal tabung ni. Tengok. Saya pun ada tengok juga, tapi masalahnya saya tak tengok dengan teliti. Saya tengok sat je. Okey. Saya sama Riaz ni saya boleh saya tahu okey. Tapi korang mesti tak percaya kan? Cik Mi dah kata, tu lah, dah lah, pergilah letak kat luar. Dah. Cik Mi dah tak nak main dengan benda ni. Dah kata hari tu dah trauma dah. Jom. Jom. Itulah. Cik Mi dah kata itu clear. Cik Mi dah kata jangan main lagi dengan tabung ni. Korang tak tengok ke video Cik Mi hari tu? Dah. Tak ke depan. Tak. Jom. Dah tengah tidur. Kacau dia tahu. Tak sini lah. Sini. Tu ruang tamu dia. Biarlah dulu sebab Cik Mi setengah tidur kan. Dah jujur. Jangan kacau dia. Biarlah tengah tidur. Macam mana? Korang nak main lagi ke? Tak nak dah. Itulah. Okey korang. Cik Mi dah katakan tabung tu bukan boleh main sebarang-sebarang. Betul lah. Pula korang main pukul berapa ni? Tengok pukul berapa sekarang. Pukul berapa sekarang? 12.8. 12.8. Nak main lagi? Memang ada tu. Cik Mi sendiri cakap jangan main tabung seram. Okey. Kalau korang tak percaya, tengok dulu video Cik Mi macam mana. Barometrik dia. Barometrik dia. Tengok dia cakap letak dengan aku. Tengok ni. Hello tabung. Aku try. Malah digerak-gerak walau tak ada bateri. Kau udah bilang kan, Cok? Udah aku bilang kan jangan lihat. Okey, jom kita tengok video ni. Jangan tak percaya sangat. Mana tabung tu? Mana? Kan kita dah letak kat depan. Aku kena on. Kau kena sentuh. Ataupun kau on. Kau on baru dia boleh bergerak. Tengok. Aku letak dekat tempat yang tinggi. Macam susah nak capai je tabung ni. Aku macam pelik dah kan. Pusing dah. Kenapa boleh jadi macam tu? And then ada satu hari tu. Waktu tu anak kau dengar tak? Bunyi apa? Bunyi tabung tu gerak. Cik Mi dengar bunyi duit shilling. Jom kita tengok Jom kita tengok. Jom korang, jom. Kita letak tabung tu kat depan kan? Okey, jom. Jom korang, jom. Tadi bunyi tu dekat tempat tadi kan korang? Jom. Hai. Mana tabung tu? Korang. Weh. Tadi kita letak kat sini kan? Alah. Kan kita letak kat dalam bilik? Tadi kita letak kat luar ni. Kat luar ni. Betul? Ya ke? Betul. Macam mana? Jom cari weh. Hantar dia duduk kat tempat tu balik. Kan? Alah. Takkan. Okey, jom cari. Mana ada tangan? Kaki kan? Jom. Ada ke tak? Jom. Slow. Cik setengah tidur. Ada pun. Mana dia pergi? Allah. Tak, masalahnya mana dia hilang? Mana? Kita letak dekat sini ke tadi? Dekat sini. Peliknya. Jom. Store lah. Saya tak store. Siapa ketuk pintu? Siapa ketuk pintu? Malam-malam ni. Siapa ketuk pintu? Mana lah tahu. Macam mana ni? Cik dah tengok siapa. Malam-malam ni? Buka cik tengok. Takutlah. Cik takut macam mana? Betul ni korang nak pergi tengok? Betul. Janji. Janji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, anyway, terima kasih kerana setia menonton. Setia menonton video ini. Okay. Sekian saja pada video ini. Okay.